Assalamualaikum kembali lagi dari Utsman Lidia Channel. So, hari ni adalah hari ketiga berpuasa. Jadi kita akan buat 3 aktiviti dekat dalam puasa ni. Walaupun saya perlu tahan. Saya dah lama baru 26 subscriber. So, tolonglah subscribe saya ni. Tak tahu sangat. Okay. So, stage pertama, aktiviti pertama kita cara-cara buat kuih. Sebab tengok mak saya buat kuih nanti. Lepas tu akan hantar sedekah dekat sedekah nasi Arab dekat jiran-jiran. Lepas tu berbuka puasa. Pertama dia macam mana? Badam ke sangai dulu 15 minit, badam 15 minit. Lepas tu aktiviti, lepas tu cairkan coklat. Cairkan coklat dalam. Lepas tu Tunggu sejuk dulu. Badam baru. okay, so sekarang ni kita dah mula untuk sedekah. Go. Okay, jom kita pergi rumah pertama. Okay, so sekarang ni nasi Arab. Nasi Arab, alhamdulillah. Siapa buat? Tak, beli Beli. Dari siapa? dari aunty saya. Aunty. Terima kasih. Semoga Allah murahkan rezeki, panjangkan usia. Doa supaya dapat berpuasa penuh di bulan Ramadan. Amin. Terima kasih. Okay, ini dia yang kedua. Susunan. Nah, nasi Arab. Berat tak? Berat tak? Adik puasa tak? Puasa? Adik? Puasa. Okay. Bye. Nasi Arab. Terima kasih. Allah, terima kasih. Semoga Allah merahmati. Okey, amin. Sarap. Sama. Ni macam tu. Ni sedekah. Selamat buka. Terima kasih. Selamat buka. Kau puasa nak buka. Okey, terima kasih tau. Sama.